Pergi kenduri, orang tak jemput dia pergi kenduri. Hukumnya harus. Okey. Orang buat kenduri kahwin, orang tak panggil dia. Faham? Tak panggil dia, tak kenal dia. Dia pergi gak kat kenduri. Hukumnya harus. Sebab tu suruh tanya. Faham? Tapi haram makan. Kan haram. Sebab soalan dia pergi. Kita jawab ikut soalan. Tidak tanya makan. Jangan marah aku. Dia tanya pergi boleh ya orang. Pergi tanya berapa kemah sewa, kanopi berapa, meja sewa di mana. Dia lagi tanya dah ada apa. Kau tak jemput orang. Jangan makan. Makan haram. Dalam kitab-kitab hadis haram makan kalau kau tak jemput. Banyak ngak ni lepas Jumaat ronda motosikal 4-5 buah. Nampak orang kenduri pergi makan. Haram, kena ganti balik. Kalau kita ada wak gitu, kena pergi bayar balik. Faham? Jangan main-main. Kita bawa saing daripada Terengganu. Faham tak pergi? Nak pergi Kuala Lumpur. Faham tak? 2 orang dari Terengganu naik kereta nak pergi Kuala Lumpur. Tapi saya nak singgah Nerang satu ni pasal jemputan kahwin sekejap. Kawan saya kalau nak pergi Kuala Lumpur tu tak boleh makan. Kalau nak makan juga, pasal apa kawan saya tak boleh makan? Saya jawab. Sebab tak jemput. Kena faham baik, jangan ambil kawan makan sama. Ramai gitu, sebuah kereta makan sama. Atas alasan dia dijemput, tak boleh makan. Yang boleh makan kena tanya tuan rumah. Haji Mak mana? Tak ni kita ni Haji Mak jemput. Tapi dari Terengganu nak pergi Kuala Lumpur, kawan ikut seorang ada hal sama Kuala Lumpur. Jadi dia ni nak minta izin boleh makan ke tak? Kena kapur gitu ke tuan kenduri. Faham? Itu cara dia. Haji Mak kata Allah tak ada kisah tak boleh. Faham? Tak boleh tak boleh makan. Dia kata tak boleh Kita cek mula tengok di surat Haji Bakir nama dah. Atuk pun.